Alhamdulillah kita dah sampai Preston. Apa nama masjid ni? Lupa dah. Jami' Masjid. Masya Allah. Masjid ni 1984. Masjid yang cantik. Dan kat sebelah sana ada church. Sana pun ada church lagi. Dan kita akan 2 hari kat sini. Dan Masjid comel. Comel. Masya Allah. Ni pandangan depan lah. Tapi kat pintu masuk dah. Dia buat masjid ni ala-ala Morocco sikit kan. Betul ke? Morocco ke Arab lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau tengok dalam building dia biasa lah kan. Masya Allah. Dia punya brick ni, dia punya bata ni, bata apa? Special stone lah, special bata blok besar ni apa ni kan. Ni ada Mak Saleh kat sini buat apa gua tak tahu. Di Jami' Masjid nampak, Masya Allah. Dan okey, hari ini orang tempatan pun sibuk. Mereka ada program dekat markas lagi. Lepas tu program masturat berhampiran kat kawasan sini. Jadi hari ini jemaah kami mungkin tak buat apa-apa lah kan. Tak ada gas. Tapi kita akan buat mulakat lah, khususi mulakat. Masya Allah. Baik apa? Jami' Masjid 1984 ambah. Hari ni very sunny ya. Okey lah kan. Ini Jami' Masjid dan kata orang tempatan dekat bawah ni, dekat sebelah sana. Sebelah sana ramai orang Islam. Kalau sebelah sana tu dia kurang sikit. Paling ramai sebelah sana lah. Dikatakan hampir 100% population dekat situ orang Islam. Dekat situ ada musalah kecil, apa nama lupa dah. Dan musalah tu pun masjid ni yang beli kan. Ini gua tak tahu lah apa benda ni, bangunan ni. Tapi tengok atas tu macam church, mungkin sekolah kot. Lambang salib kan. Step dari step, katanya dalam 3 minit jalan boleh sampai dekat musalah tu. Oh, college. Cardinal Newman College. Oh, ini college lah ni. Tu. College. Gua ingat gua nak pergi beli susu dah. Dekat Georgia Street. Balik ambil handphone sekejap. College ya. Oi, ada ni cendawan. Boleh makan tak cendawan ni? Allahualam. Assalamualaikum. Malam ni orang tempatan bawa kita jalan-jalan tengok sungai apa. Sungai ni katanya dulu dia adalah pelabuhan yang lama lah sebelum Liverpool. Masya Allah, nama tempat gua tak tahu, tapi masih dekat Preston. Allahu Akbar. Tapi tak nampak apa lah malam. Boleh ada nampak McDonald's kat situ. Kat sana ada big store Morrison.
layanan terbaik lah daripada orang sini. Hospitality yang terbaik, Masya Allah. Oh, tu ada jambatan lah tu. Preston Town nampak. Baru nampak orang. Jalan dia kecil je, jalan salah. Starbucks ada. Kita boycott Starbucks. Ni apa ni? Ni kedai Cina tu. Besok dah sampai di Castle Town lah. Ini Primax. Dah beli baju kat sini. Mana yang kedai second hand? Tahu depan ni tu. Ni dah masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Ya. Kita masuk dalam ni. Ini Fisher Gate, nama Fisher Gate. Preston Railway Station nampak. Railway Station. Tu dia punya kereta api. Dah sampai ada. Kat sini nampak banyak sikit minyak saleh kan. Sini baru nampak happening sikit kan. Mata kena jaga. Mata kena jaga. Nafsu kena tekan. Bag cantik kan. Tadi jumpa Adidas lawa satu kan. Dia tengah buat sales. Tekan nafsu lah. Traditional pub food spot. Oh, ni kalau malam pun ada happening juga. Kita on the way balik ke masjid nampak. Dekat ni iconic building ni Lancashire County Council. Ini dia punya Preston Railway Station. Geng depa je. Geng depa je. Depa je yang bawa agama keluar. Dia lagi kaya daripada sini. Padahal rumah dia lain lah. Tak macam ni kan. Rumah macam taman-taman. Jepun. Kat Jepun kita pergi tahun 4 lagi 2 tahun. Nah, ni nak pergi. Jepang. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih dekat Preston. Suhu pagi ni 5C nampak. Gua pakai baju nipis. Ketak-ketak sikit. Kita nak tengok sungai nampak. Sungai bahasa macam ada sungai lah kat sini. Ada burung tu. Masya Allah. Langit awan penuh. Sejuk nampak. Rasanya sungai di sebelah ni. Kita lagi 2 hari kat Preston. Lepas tu akan bergerak ke Newcastle. Hari Khamis pagi tu akan bergerak ke Newcastle. Allahu Akbar. Sungai nampak. Sungai apa nama gua pun tak tahu. Masya Allah. Mana ada jambatan tu. Mari kita baca tengok. Broadgate Gardens. Okey, apa nama sungai ni? Dia bagi tahu ada memerang apa? Memerang ada. Ni apa ni? Boundary marker. Ada buah pear, ada buah pipin, orange pipin. Daisy bush, verbena, Broadgate Garden. Oh, the river Ribble. The river Ribble begins its journey in North Yorkshire before making its way into Lancashire and then flowing out towards the Irish
sea near Leiden. Sungai ni. So dia bagi tahu dekat signboard tu sungai ni menghala ke laut Irish. Irish. Allah Allah. Gagak macam biasalah, gagak kat sini cakap orang putih Tapi dia punya dia tu sama aja. Sejuk, umpah sejuk. Kita try lalu celah-celah rumah cari masjid kita. Jumpa ke tak jumpa. Ada orang lari. Ini dah boleh ni. Akbar. Minat betul lah kereta ni, kecil ni. Ini apa kereta ni? Ford Allah. Lama pakai ejen lah. On our way back to Masjid Solihin, kita cuba lalu celah-celah rumah ni. Kalau sesat kita patah balik. Dia nampak tu ada chimney, tapi semua ni dah tak pakai dah. Kalau rumah ada chimney ni rumah lama lah kan. Lah ni orang pakai heater lah, tak pakai lah kayu-kayu ni. Nak cari kayu tang mana? Temple kan, temple ni church ni. Nak jual ni. Haji Zul, ya memang tapi tepi ni dekat masjid dekat street. Mana jalan sana? Dua ni. Ya, cuba tu. Okey. Dia pasti kita ada ni. Dekat sini. Oh, ada kain semua ni, kain Bangla ni duduk. Tengok mentah kain Bangla. Bangla India ni. Dah 4 tempat kita pergi. Blackburn, Preston, Lancaster, Bolton. Dia punya suasana sama sajalah. Rumah dia tetap kalar merah. Sekali-sekala boleh jumpa ada cat putih macam ni. Sama saja. Dia lengang, tak ada orang. Sebab rumah tak ada halaman kan. Siapa nak duduk depan rumah? Cuaca sejuk macam ni pula kan. This is dia punya tempat wuduk, abang boleh tengok. 5 star punya tempat wuduk. Gua dah nak terkencing ni. Sejuk sangat ni. Aduh. Macam tu lah kan. Setakat sekarang ni gua tengok semua kalar merah rumah dia. Kan. Lepas tu kereta parking dekat roadside kan. Macam ni kan. Boleh satu kereta aja. Satu kereta parking sini.
Parking sana. Maksudnya okey sikit dengan sewa tu. Dah nampak masjid kan tu? Oh tu. Oh, Dekat dengan masjid. lalu kat belakang. Ini masjid kita mai lepas isyak semalam. Masjid Is-Solihin. Road ketiga kita di Preston. Kat Preston ni kita dah pergi. Sebelum ni masjid apa? Jami' Masjid. Dan sebelum Jami' Masjid tu, sebelum pergi ke mesyuarat Eropah tu, daripada Preston juga masjid apa, gua lupa dah nama. Masjid Falah kot. Allah. 1888 nampak rumah ni, insya-Allah. (1888) England ada rumah macam ni. Tapi masjid ni baru katanya dah baru 2 tahun. Minta pintu boleh buka. Tu lady entrance. Masjid Is-Solihin. Allahu Akbar. Allahumma aftah li abwaab rahmatik.